perlindungan kepada aktiviti perjudian haram. Ada orang collect. Dihimpunkan sebulan 7 juta. Juta bulan? Kali 1 juta tengok. Ada orang makan kedara haram ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan heran. Judi ni lesen dia Menteri Keuangan. Orang Kedah kena tahu, bukan menteri besar atau bukan sesiapa Menteri Keuangan. Sekarang ni Menteri Keuangan itu adalah Pak Syekh. Pak Syekh seorang yang tegak. Kalau KDN, Menteri Dalam Negeri yang jaga polis, Perdana Menteri yang berkuasa ke atas segala-galanya di negara ini, tekan polis hampa pergi buat betul-betul, maka habislah pusat judi haram tu. Ni tak ada penekanan apa. Polis buat kerja sekadar dia rasa nak kerja. Saya tidak menyalahkan mereka 100%. Saya salahkan siapa yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak habis majlis ni pukul 11, jadi saya ada 12 minit ni. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita raikan penceramah kita yang berhormat Wan Rohimi Wan Daud, mengurusi Lajnah Undang-Undang PAH Pusat, dan juga Adun Melo Negeri Kelantan. Yang berhormat Datuk Suruhjaya PAS Negeri Ustaz Ahmad Yahya, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kajian Negeri Meja Mansur, yang berhormat Meja Mansur yang mengendalikan PBT. Ini punca dia lah. Punca kuasa. Cabaran yang berikutnya akan dikendalikan oleh Meja Mansur sebagai exco yang bertanggungjawab atas PBT. Ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, lawyer lah, Kak Musyidah, lawyer lama lah, berminat dalam ini tajuk undang-undang. Tuan-tuan perempuan yang dapat hadir, yang mengikuti program kita melalui atas talian. Saya tak tahu lah berapa orang tengok di atas talian ni. Biasanya orang tengok pun ramai nak cari ilmu, yang kedua nak cari salah. Yang akan berlanjutan tentang kesalahan, yang ilmu itu berhenti sekat dia. Dunia hari ini tak dipanjang-panjangkan kebaikan, yang dicari-cari kesalahan. Sebaik apapun kita bekerja, tapi kalau tak memenuhi kehendak toke dia, dia akan cari lah. Toke dia kata, hang cari salah Sanusi. Satu dapat 2 upang. Jadi carilah. Dia mainlah rakam, ataupun dia buat rakaman di sana. Lepas kita siarkan secara langsung, besok keluarlah dia punya tu. Dia punya rod tu. Untuk mematahkan hujah-hujah kita, dia ada timing yang dibuat oleh orang-orang yang sengaja buat ni lah. Habis dah kita punya tu viral, dia timing dia akan rod balik, cari benda salah. Maka hilanglah kebaikan-kebaikan yang dipancarkan sebelum tu. Yang timbul kemudian ialah kesalahan-kesalahan. Jadi tuan-tuan, untuk pejuang-pejuang kebenaran, jangan berhenti untuk berkongsi benda-benda baik untuk menewaskan kerja-kerja orang yang cari salah. Susah. Orang yang cari salah ni sistematik, tersusun. Bila kita tak tersusun, dia lebih sistematik, dia lebih strategik, dapat dia lah. Rakan-rakan, adik-adik, sahabat-sahabat yang berjuang dalam arena ini kena lebih cekal lah. Orang yang bawa kebaikan kena lebih cekal daripada orang yang bawa keburukan. Barulah kemenangan itu akan berpihak kepada kita. Jangan berhenti berjuang kerana sedikit cabaran. Dalam hal yang sedang kita bincangkan pada malam ini pun, tidaklah boleh diletakkan noktah kerana Mahkamah Sekutu menolak kebenaran untuk merayu. Dan ada pun orang bagi peringatan kepada kita daripada DAP, jangan cari jalan. Jangan cari jalan, dia kata akur saja. Akur saja kepada keputusan tu. Jadi dia kata fokus kepada orang Islam yang berjudi. Tuan-tuan semua,
lawyer kita yang mewakili negeri ni dalam isu di mahkamah rayuan ni ialah Tan Sri Azhar Harun. Tan Sri Azhar Azian Harun. Mereka ni adalah konsultan-konsultan untuk mahkamah-mahkamah persekutuan. Tak banyak kes mereka ni buat. Kes-kes besar. Oleh kerana kebenaran Melayu tak dapat, maka berhenti sekat tu lah. Ada banyak jalan untuk amar ma'ruf nahi munkar ni. Salah satunya yang Rangka Pasing kata tu lah. Dakwah lah kepada orang Islam jangan main judi. Betul kot lah. Kita akan panggil dia bagi ceramah lepas pada ni. DAP ceramah kat orang Islam jangan main judi. Tuan-tuan semua, judi ni bisnes. Judi adalah perniagaan. Betul seperti yang lawyer Warohimi sebut tadi pasal komposisi kaum. Kenapa Kedah tak boleh, Kelantan boleh? Sebab Kelantan tidak bawa ke mahkamah. Operator judi Kelantan, Terengganu tidak bawa kes ke mahkamah. Maka tak timbullah isu. Kelantan orang bukan Islam tak sampai 5%. Di Kedah hampir 30%. 22% Cina, 7% India. Siam dah 70,000. Orang Melayu yang berjudi pun ada. Oleh kerana melaratnya bisnes ini di kalangan orang Islam, di kalangan orang Melayu. Saya duduk di Sungai Pau. Di Sungai Pau tu kena mai ke Guru ni ada sungai. Sungai muda lah. Tapi kami panggil Sungai Jeniang lah. Titi tu Titi Jeniang. Lepas pada Titi Jeniang tu ada Jalan Kelai. Kampung tu kampung banyak lah. Itu dulu jadi port. Tapi bukan judi hak Malaysia ni. Judi belangkah, judi apa ni lah. Dia melarat sampai ke kampung-kampung lah. Kedai-kedai runcit di Jeniang tu ada jadi ejen. Ejen kepada judi belesen. Beli situ. Tapi nombor tu dipantak lah pakai SMS ke pakai apa. Dilantik. Kemudian tu melarat lagi. Lantik ejen masuk kampung lah. Pepek. Jual nombor. Macam jual ikan tau. Orang, dan mungkin orang tak tahu. Ada ejen jual nombor macam jual ikan. Ada satu ketika polis rush tempat orang main judi. Kawan tu terjun sungai tu. Beberapa hari kemudian ditemuilah jenazah dia, mayat dia. Dalam genggang ada RM5. Mati. Kerana seberang sungai tu lah, lari pada polis. Beberapa tahun sebelum tu, saya main jumpa di polis di IPK. Ketua Siasatan Jenayah OCCI ni tanya polis orang Portugis. Nama dia Satar. Saya muda lagi. Dia kata di kampung dalam daerah saya ramai orang main judi. Dia main dalam kebun sawit. Banyak lapot sampai orang menegak di tempat tu. Menegak nasi lah. Tak balik. Menegak nasi. Dia kata siapa hang lambat report. Saya kata saya pergi report banyak tempat lah tak jalan. Jadi saya main di IPK ni supaya IPK lah ambil tindakan tu. Di balai Jeniang, di balai Sik tu tak jalan lah. Dia kata kalau hang lagi lambat, dosa hang lagi besar. Dia kata dia. OCCI tu pun kemas dia. Hang main lambat, lagi dosa hang besar. Saya kata dosa tuan besar lagi. Tuan ada kuasa, saya tak ada kuasa. Tuan lah kena pergi benterah semua ni. Dia kata tak apa, hang tunggu Ustaz. Dia daripada IPK Kedah sewa lori bonnet. Lori ais tu lah. Dia tak boleh pergi naik kereta polis. Mereka ada kaki. Sewa lori bonnet, bawa 27 anggota. Duduk dalam lori tu. Pergi serbu di tempat judi tu. Antara yang tertangkap ialah orang tua umur 70. Lari laut sawit tu, kan pelepas sawit ni bekas orang cantas tu dia tajam. Perut betih dia tertusuk dengan pelepas tu. Terkeluar perut betih. Dia tak kalau perut betih duduk dah dia lari. Oleh kerana dah tertusuk dengan lepas sawit tu dia tak lari lah. Antara yang ditangkap orang tua. Sebelum saya pergi report polis tu, Pak Lekan saya kata, Pak Leman kata, mugi pelan-pelan. Ambil pelepah pisang. Mu godam tengah belakang dia kata. Pelepah pisang ni bila godam orang dia keluar ayam.
Bila dia pegang-pegang, darah dah. Mereka duduk dalam gelap, bukannya tahu. Ayat pelepah pisang tu, godam tengah belakang. Saya patut, kalau aku godam seorang, pok tu godam aku semua, mampu aku. Benda-benda tu saya cerita kat polis. Akhirnya saya follow up dia kata kopi lah, bawa bonda, sobu, dia habak lah. Berbulan-bulan selepas tu, pok tu berulang balik. Tu saya kata bisnes. Tu yang tak ada lesen. Jadi apakah usaha yang boleh saya buat sebagai Menteri Besar untuk menghentikan semua kegiatan ini? Yang tak ada lesen, kuasa dia polis lah. Pihak-pihak yang berautoriti. Yang ada lesen, PBT. Terus saya bagi lesen premis. Jadi itulah yang memandu keputusan kerajaan negeri. Sedaya yang ada pada kita. Kok mana boleh pi? Kita pi kok tu lah. Yang tak boleh pi, mereka duk marah saya judi online. Judi online pun bukan bidang kuasa saya. Judi online MC dengan Fahmi Fazil. Dia jaga tajuk tu. Kalau hang tak kerti buat, bagi kat aku kuasa tu. Aku nak remove mereka ni semua. Judi online tak online ni. Boleh? Bagi kuasa. Sama dengan lesen perjudian ni. Menteri Keuangan yang lawyer Warohimi sebut ni. Lesen judi dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. PBT lesen premis. Selepas dapat lesen di Kementerian Keuangan, dia mai PBT minta lesen premis. Kalau kita tak bagi, dia terawang-awang lah, dia tak lesen MOF bagilah. Siapa PBT tak bagi, ni antara punca yang bawa dia ke mahkamah. Saya buat langkah ni paling cermat sekali. Lepas kita buat pengumuman tahun 2021, saya minta SUB bahagian kerajaan tempatan, PMOF, runding. Runding, bos. Bukan bulldoze. Negotiate. Berunding, bincang. Kami dah dapat keputusan. Selepas ni, kami tak keluar dah lesen premis. Jadi kerajaan negeri mohon Kementerian Keuangan tidak lagi mengeluarkan lesen judi. Setahun. Berulang tu. Pi habang kat Menteri Keuangan. Habang. Tu dia kata saya bulldoze dah. Urusan pentadbiran dibuat dengan langkah-langkah yang betul. Ya. Ikut prosedur. SUB pun ulang PMOF, Pihabak, yang dah tamat tahun 2022. Tahun 2023 hampa jangan keluar lah. Kami nak mula dah. Tak bagi lesen premis ni. Punya sampai tak tu. Kita atok kerja supaya dia tidak menjadi isu undang-undang. Tapi hal-hal macam tu dia tak abang lah. Akhirnya 2023 Januari kita mulakanlah langkah tu. Semua PBT tidak boleh bagi lesen premis. Selepas berunding, setelah maklum, setelah bincang, setelah abang dulu, setahun. Setahun bagi peluang. Yang ada jalan sampai lesen dia mati. Lesen ni biasa renew awal tahun. Ikut dia matilah. Jadi yang mati bulan 10 tahun 2022. Tak renew lah. Sampailah 2023. Ada lagi jalan sampai dia mati. Maka berjalanlah langkah tu. Dan mereka bawa kes ni pergi mahkamah tahun 2024. Jadi tuan-tuan semua jangan kata kita tak cermat. Kita dah cermat. Kita dah beralui. Kita dah terkatuk. Tapi oleh kerana judi ni bisnes, perniagaan yang menguntungkan, maka orang challenge kita di mahkamah. Challenge ni ada dua. Yang pertama challenge untuk apa yang telah mereka dapat. Yang kedua, kita kena hadap ganti rugi syarikat-syarikat sepanjang tempoh mereka tak boleh beroperasi. Tuan-tuan kutip derma hak 50 dia ke mahkamah. Nu ganti rugi tu. Ganti rugi ni saya tak tahu. Adakah selama mereka beroperasi di Kedah ni, mereka declare pendapatan sebenar kepada LHDN atau tidak? Kalau dulu Boranji dia panggil. Ada buat benda hijau. Lepas pada ni saya tak tahu. Kalau mereka tak declare kepada LHDN, mereka klaim mudahlah nak patah. Kalau mereka declare, sebanyak mana mereka declare, kena bercara di mahkamah, kita perang lagi lah. Untuk mereka dapat ganti rugi selama kita tidak bagi lesen premis. Adakah langkah-langkah pada masa itu belum dibuat keputusan di Mahkamah Persekutuan? Dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan negeri, selepas mahkamah dapati kita tak ada kuasa itu, kita kena tanggung ganti rugi ni. Hal ni kena dihujahkan di mahkamah. Tapi tuan-tuan akan terhidang nanti kepada kita semua.
Berapa syarikat rugi, syarikat judi untung di Kedah? Mesti dia untung, no? Dia nak declare ganti rugi berapa kita kena bayar. Tentu dia habaq dia untung berapa. Kita nak tengok pada masa tu, berapa syarikat judi di Kedah ni untung. Berapa duit orang Kedah pi kepada bisnes haram judi. Masa tu kita akan berperang lagi lah. Tentu semua apa-apa sistem, apa-apa peraturan, undang-undang yang berkuat kuasa, selama tidak di-challenge, tidak dicabar, dia akan terdah kepada penafsiran yang ikut kepentingan orang tu lah. Dalam hal ni kita telah dicabar, dan tentulah di pihak pembuat undang-undang ada langkah-langkah yang patut diambil supaya undang-undang ni lebih kemas pada masa depan, supaya tidak lagi dicabar dan kerajaan kalah. Tugas ini ialah tugas ahli parlimen. Sama ada pembangkang di parlimen, kerajaan, lebih-lebih lagi, mereka ada tanggungjawab ni. Tuan-tuan semua, kita di Kedah, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, para pengundi, orang yang menyintai kebenaran ni, kerja kita hampir selesai. Sekarang bola telah tertendang kepada MOF. MOF lah kena koyu. Kena tengok dia nak skor gol ke, nak skor gol sendiri. Kelulusan lesen judi terletak di Menteri Kewangan. Menteri Kewangan lah yang bertanggungjawab untuk tidak meluluskan lesen judi di Kedah. Sebab dia boleh nampak betapa rakyat Kedah, majoriti, tuan-tuan semua, 280,000 tu, kalau tak tutup dalam 18 jam tu, saya rasa hari ni dah sampai 1 juta lebih. Orang nak bagi duit. Lah ni ada WhatsApp lagi. Betul ke katuk dah? Betul ke? Kata katuk dah. Pasal sasaran kita 50,000 je nak bayar ke mahkamah. Dia kata aku pun nak tumpang juga. Kata kalau nak tumpang tunggu hak nu ganti rugi. Ganti rugi tu mungkin banyak tuan, beratus-ratus juta mungkin. Mungkin lah kalau kita bukan tahu syarikat judi untung berapa. Kalau dia dapat tak pulun betul ni. Tapi kita lawan dululah. So kupang pun duit kita nak bagi kat tukang judi, kita lawan sampai dinding dulu. Sampai ke dinding lah. Rapat ke dinding, benam dalam dinding pun lawan juga. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh biar. Kita pun faham sejarah perjudian ni masuk bersama dengan imigran Cina. Sama dengan kemasukan candu dan opium. Semua tu berlaku zaman British. Sebelum akta yang Warohimi sebut 1967, Pool Betting Act 1967, 1967. Semua akta perjudian sebelum tu ialah tahun 1953. Akta perjudian rumah terbuka 1953. Sebelum merdeka. Semua lesen menjalankan perjudian pada masa tu British jual kat China. Pajak kepada token-token China, hang bayar kat aku sekian banyak, aktiviti perjudian hang buat. Tahun sebelum merdeka. Sama dengan candu. Candu ni pun kerja British juga. Lepas dia pasarkan candu besar-besaran di China, sehingga di China ada perang candu. Perang akibat daripada candu. Walaupun candu masuk awal 1890-an dah masuk candu sikit-sikit, jadi bahan orang-orang elit bangsawan isap di tanah Melayu ni. Kemasukan candu besar-besaran berlaku selepas 1900 dengan kebanjiran kemasukan imigran Cina yang bekerja di lumbung-lumbung. British buat benda yang sama. Bagi lesen ni kepada saudagar Cina. Hang buatlah lesen candu ni, hang bayar aku lamsam aktiviti hang buat. Jadi tuan-tuan, dosa judi, dosa candu ni semua British dengan orang Cina. Toke-toke yang nanya, yang habis duit, orang-orang buruh ni, orang Cina juga. Orang Melayu. Yang kaya British dengan toke. Sama dengan aktiviti perjudian ni pun. Yang kaya British, yang jaya toke. Dan saya tahu toke mana yang sponsor kes mahkamah ni kepada operator-operator. Saya tahu. Dan saya akan sebut nama dia satu hari nanti. Tuan-tuan doalah bagi dia pecah perut. Lah ni tak boleh sebut lah. Kes mahkamah tak selesai. Kita akan berdoa tiap-tiap hari. Sebut nama dia. Bagi Tuhan bagi dia mampu pecah perut. Boleh ke buat begitu? Kita boleh. Pasangan jahat. Dah kami tak terdaya lah. Oleh kerana hang kaya. Dunia ni siapa kaya dia ada kuasa. Dan orang-orang yang ada kuasa bergantung kaki,
bergantung di kaki-kaki orang kaya. Lesen judi diberi kenapa? Pasal kerajaan dapat hasil. Kerajaan dapat pendapatan daripada aktiviti perjudian, maka MOF bagi. Pasal mereka bayar. Rosak tak rosak orang ramai, kerajaan tak kira. Janji dapat duit. Maka bola berada di tangan Menteri Kewangan. Yang namanya semua tuan-tuan tahu dah. Hang nak lulus ke hang tak lulus? Kalau hang lulus, hang memang celaka bagi orang Kedah. Dah kita nak kata apa lagi? Orang Kedah akan mencelakakan hang kerana hang lulus. Bahasa Kedah kata pelak. Kalau hang tak lulus, hang tolong kami dalam membenteras dosa besar ni. Dia kata untuk orang bukan Islam. Masalah ni tuan-tuan semua. Bila ada aktiviti macam tu, tarikan kepada tempat tu, dia magnet dia tu dia sedut semua orang. Saya ada pengalaman banyak tengok orang main judi. Satu hari saya kerja buat penilaian. Masa tu saya buat penilaian ni, Jalan Langak pergi Padang Sanai. Kerja saya duduk jalan-jalan tu lah, hari-hari. Daripada Padang Sanai sampai Batu 42 Baling. Buat penilaian tanah. Satu hari saya singgah minum di pokok sana. Pokok sana, di traffic light tu ada balai polis. Lepas balai polis tu ada kedai ubat, Sinsei. Depan tu ada bus stop. Lepas minum saya duduk di bus stop tu. Petang. Ada satu pasangan suami isteri Melayu duduk tepuk diri tepi bus stop tu. Allah bang, satu nampak lagi. Allah bang, kawan lelaki dia pun duduk tepuk mafia tu. Allah sikit lagi. Allah sebut nama Allah tapi main judi. Rasa lawak pun dah, rasa sedih pun dah. Tapi teriak dalam hati lah. Hampa tak sedar ke hampa buat ni kerja haram? Tak akan kaya dengan main judi. Saya ingat duk tepuk dari situ tu beratus kali lah. Hari tu saya nampak. Saya terakam momen tu sampai lah ni. Yang bini dia duk tepuk, Allah bang bunyi. Rasa nak teriak kan oh? Melayu, Islam, pakai tudung. Kedai tu kedai Cina. Yang jual tu. Nombor tu. Tak tahu ada lesen tak ada lesen. Saya tak faham masa tu. Tapi saya duk tengok hampa ni tak terasa bala ke? Kalau hang dapat duit tu pun duit haram. Yang kesal dengan nama Allah pun, mujuk Allah selamatkan hang tak kena. Kalau hang kena, hang rosak lagi. Banyak tuan-tuan. Kerosakan kerana judi. Orang tu beli kerana ada orang jual. Kalau tak ada orang jual, kau tu tak beli. Ni di Kedah ni dia berkata lepas hak tak ada hak berlesen tu tak boleh buat aktiviti selama beberapa tahun. Maka tumbuhlah kedai-kedai judi haram. Hak tu kerja polis, pergilah tangkap. Bukan kerja saya. Polis ada buat operasi, potong elektrik, potong meter lah. Berapa premis. Tuan-tuan semua potong satu ada lagi 100. Kita pun tahu. Sejauh mana polis nak bertindak kepada premis perjudian haram? Sejauh mana? Ia ditentukan oleh pihak atasan polis dan kerajaan yang mengawal polis tu. Bukan kita. Judi ini lesen dia Menteri Kewangan. Orang Kedah kena tahu, bukan Menteri Besar atau bukan sesiapa Menteri Kewangan yang membenar setiap tahun renew lesen judi ni Seksyen 5 dan Seksyen 6 Pool Betting Act. Akta judi lah senang. Sekarang ni Menteri Kewangan itu adalah Pak Syekh. Pak Syekh seorang yang tegar perjuangan Islamnya dululah. Jadi dalam hal Kedah ini pun, lesen-lesen judi waktu premis dia tidak disambung untuk operator di negeri Kedah ini telah diluluskan oleh Pak Syekh Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Tak ada orang lain boleh sign lesen judi. Baca Seksyen 5 dan Seksyen 6. Seksyen 5 secara khususnya, Seksyen 51 Akta Judi. Menteri boleh mengeluarkan lesen kepada mana-mana orang atau mana-mana institusi untuk mengutip, mengoperasikan atau mempromosikan aktiviti judi, pool betting. Menteri boleh refuse to issue. Menteri boleh enggan mengeluarkan atau memperbaharui lesen-lesen judi ini tanpa memberikan apa-apa alasan
dan keputusannya adalah muktamad. Tak ada orang boleh cabar. Dah, jadi dalam Kedah, dalam seluruh negara ini yang bertanggungjawab atas lesen judi hanyalah PMX, kerana dia adalah Menteri Keuangan. Bab ni nanti Datuk MP nak ulas panjang. Kalau KDN, Menteri Dalam Negeri yang jaga polis, Perdana Menteri yang berkuasa ke atas segala-galanya di negara ini, tekan polis hampa pergi buat betul-betul, maka habislah pusat judi haram tu. Ni tak ada penekanan apa. Polis buat kerja sekadar dia yang rasa nak kerja. Saya tidak menyalahkan mereka 100%. Saya salahkan siapa yang memegang kuasa ke atas mereka. Dia jentera kerajaan. Kalau kerajaan tak suruh jentera jalan, jentera tak jalan. Lepas tu ada orang dapat duit perlindungan. Ada pihak yang berautoriti beritahu saya, perlindungan kepada aktiviti perjudian haram di Kedah, sewaktu tempoh lesen-lesen tidak dikeluarkan ni, sebulan 7 juta. Beda sama-sama mereka lah. Setahun 7 kali 12, 10 tahun. Kalau sejuta tahun, ada orang kampung saya dia suka kali dengan sejuta. Dia kata hang tahun dapat balik hari RM16. Dia tak kalau sejuta hari. Mati dah kau tu. Nama kadir. Dia kata kalau sejuta hari RM16. 16 juta. Mukaya. Semua dia kali dengan sejuta. Sama dengan ni pun. Wang perlindungan kepada aktiviti perjudian haram. Ada orang kolek. Dihimpunkan sebulan 7 juta. Juta bulan? Kali dengan juta tengok. Ada orang makan kedai haram ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan heran. Adakah jadi satu kesalahan kat kita? Satu bab lain. Oleh kerana dunia ni bergerak macam itu, kita challenge apa yang kita boleh buat. Sampai dah rapat ke dinding, sampai ke ceiling tak boleh buat apa. Kita doalah Allah beri kita kekuatan. Allah beri lebih banyak kesedaran. Allah beri lebih banyak sokongan kepada kita untuk bersama-sama dalam perjuangan ni. Saya harap kita dapat ambil kerajaan persekutuan secepat mungkin, ada keberanian untuk mengambil tindakan walaupun besar kartel yang mengawal aktiviti yang berusia ratusan tahun ni. Perjudian gambling ni lama. Saya tidak menafikan hak orang yang rasa ada hak untuk gambling. Dia tak ada dosa apa. Tak apa, main lah. Pergilah main. Tapi oleh kerana kamu ada di sini, dia menyeret orang-orang Islam turut bermain. Turut terbabit, curi-curi. Pasal orang menega, dia nak market dia besar. Sebesar-besar market pasaran yang dia ada, dia akan buka. Walaupun dia tulis dilarang masuk. Tapi orang masuk dia tak larang. Kalau orang tu beli dia jual. Tak ada orang kata aku nak beli nombor. Oh tak boleh, tak boleh. Islam tak ada. Mereka duk ambil gambar kan tu. Pakai kepiah hidup beli nombor. Kalau dia tutup. Boleh beli. Jadi kita usaha sebaik mungkin, tapi mahkamah telah membuat ruling. Kita tengoklah apakah ruang yang masih ada. Yang disebutkan oleh YB Warahmi tadi. Di bawah kuasa PBT ada lagi planning, zoning, hal-hal yang bersabit dengan kuasa PBT yang dibenarkan di bawah Akta 171. Cuma saya nak beri ingatan kepada kita semua, tidaklah mudah untuk Islam ni dilaksanakan. Sentiasa ada cabaran. Telah diikat kaki dan tangan kita semua. Walaupun kita telah merdeka, telah meletakkan Islam agama rasmi, telah beri peruntukan banyak kepada rumah-rumah syiar. Bagi syiar Islam ni nampak, tapi syariat tak boleh jalan. Syiar dengan syariat ni bukan benda yang sama. Syiar ni nak bagi orang nampak ada perlambangan, ada masjid, ada tu, ada ni, ada macam-macam syiar. Tapi syariat orang tak suka. Syariat tak boleh jalan, syiar boleh. Jadi lambat perjalanan kita ni kerana benda-benda macam ni lah. Saya harap, berdoalah, semoga Allah terus beri kekuatan pada ahli-ahli parlimen kita, orang yang buat undang-undang di parlimen, untuk bercakap hal ini di parlimen pada waktu ini. Sebelum pilihan raya akan datang, saya nak ajak seluruh
rakyat Malaysia, baik Melayu, Cina, India yang tak suka kepada aktiviti perjudian, yang telah menjadi mangsa kepada rakusnya perjudian, memusnahkan kekeluargaan, memusnahkan masyarakat, mengkayakan individu tertentu, memiskin, menjerumuskan sebahagian daripada bapa-bapa menjadi bapa yang tidak bertanggungjawab, bapa yang memukul isteri, pukul anak kerana gila ketagih judi. Berlaku berleluasa tapi tidak diakui. Benda-benda yang tidak bersifat keuangan, masalah sosial. Jadi yang diutamakan hanyalah kebendaan, pendapatan, kekayaan. Seorang dua individu saja yang memansakan puluhan ribu orang dibenarkan berlaku. Yang kita usaha nak bagi berhenti tak boleh. Semua kaum yang pernah menjadi mangsa kepada perjudian, semua bangsa yang saya rasa tidak patut bergantung pada judi. Judi ni bukan nasib pun, tahu dah. Bukan menang semua orang, ramai yang kalah pun. Menang seorang kalah beribu-ribu orang, baru dapat bayang pada seorang tu. Di Jeniang dulu ada orang tikam. Orang tu nama Beri. Dia tikam sehari 1,000. Tiap-tiap hari nombor pula lah. Saya pun tak tahu hari apa, Rabu ke Sabtu ke. Sekali dia tikam 1,000. Ada 4,000, 5,000 dia karang nombor. Kalau letak nombor tu di kertas, lebih tinggi daripada berdiri. Dia beli ya. Dia karang lah. Jadi ada satu pot dipanggil tempat bomo karang. Saya pun duk heran, awak dia buat ubat karang. Tak, dia karang nombor situ. Tempat bomo karang. Dia kata karang pun lah. Dia susun lah nombor. Ada pot dia. Bomo karang. Sekali dia beli ribu-ribu. Bukan di tempat saya saja, tempat lain pun ada. Saya tahu ada orang pernah beli nombor 4,000, 5,000 sekali beli. Habis bulan gaji, beli nombor je. Saya tahu pun kalau start ni kedai mana jual, saya tahu. Saya nak tengok, saya tahu, polis pun tahu, tapi ya tak ada orang komplain. Kok dia pun beli sama ke, saya tak tahu lah. Saya harap tak ada lah. Satu hari dia kena 1.5 juta. 1.5 juta dia kena. Cina kedai runcit tu tak mau bayar. Sebab saya tak cukup duit. Mereka ni ejen kepada syarikat-syarikat besar. Dia tak tahu nombor apa naik, dia jual kawan tu, jual kawan tu kena 1.5 juta. Beri ni angkut sekampung nak pergi cucuh kedai tu. Dia kata kalau cucuh kedai tu dia rugi tak banyak macam aku kena bayar kan 1.5 juta. Kedai dia kan barang banyak sangat. Dia tak apa cucuh lah. Rugi tak banyak sangat. Ada sampai macam tu tuan-tuan dalam perjudian ni. Jadi takkanlah kita nak sekat satu benda yang merosakkan sampai pekat tu. Tak ada jalan di Malaysia ni. Tak ada cara. Kesianlah kepada jutaan orang yang benci kepada aktiviti ni. Daripada kesian dan meraihkan satu dua orang yang kaya dengan aktiviti ni. Lebih baik utamakan orang yang ramai tu. Dan orang ramai ni telah ramai yang susah. Melarat, merana, keluarga dia, anak-anak dia rosak kerana aktiviti ni. Jadi takkan orang tak faham benda tu. Takkan masih nak berhujah tentang hak, tentang budaya, tentang hak bukan Islam. Takkan nak hujah tentu. Tengoklah kerosakan yang tercipta daripada industri ni. Dia melarat pada dalam bola pula. Skor 3, kono skor 2, bet. Judi juga. Tuan-tuan semua berat lah isu ni. Tak boleh kita sekat, mari kita usaha sedaya upaya kita. Jangan bagi dia ada di negeri kita. Hampa nak main judi, pergi Pulau Pinang. Ini pun orang marah juga. Mufti Pulau Pinang bisa marah saya. Bila saya kata aku tu, dah hampa nak sangat. Negeri ni tak jual. Pergi beli negeri jiran. Kebetulan jiran kita tu Pulau Pinang. Jadi Mufti Pulau Pinang marah saya. Saya pun minta ampun dan maaf lah kepada Mufti Pulau Pinang tu. Tapi dia pun tak sekat pula di negeri dia. Dia marah saya aja. Tak boleh buat apa. Otoriti agama pun tak boleh buat apa. Pasal industri ni terlalu besar. Mencengkam orang ramai dengan belitan wang ringgit. Saya tak tahulah berapa juta belitan wang ringgit. Ada orang tuduh kita dapat duit 90 juta pada dapat duit tokai judi. Ada kan orang tuduh kita. Lah ni bola duk kaki dia. Kita nak tengok dia berani sekat ke tak. Dan saya harap dia ada keberanian tu. Jangan bagi lesen judi di Kedah lagi. Daripada mulai hari ni sampai hari kiamat. Saya harap mereka ada keberanian tu. Itu saja ucapan saya malam ni. Kita doalah supaya usaha ni Allah berkati. Allah beri kita kekuatan dan kesedaran untuk kita bertindak
untuk generasi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi